Okey, yang ni saya nak cakap luar lah sikit. Okey, cakap KL. Aduh. Sebenarnya saya ni penyakit stroke. Saya ni berpenyakit stroke sebab ramai yang tanya apa itu stroke. Sebenarnya dia berlaku stroke apabila berlakunya penyumbatan atau pendarahan. Okey, ia menyebabkan stroke dalam otak. Jadi yang saya ni adalah penyumbatan. Oleh kerana lama baru pergi hospital, maka saya tak boleh, bukan tak boleh, lambat untuk pulih balik. Kalaulah pergi awal, maka kemungkinanlah boleh bergerak. Sekarang sudah 2 tahun tetapi masih lagi tak bergerak. Boleh bergerak macam ni je. Begitu. Jadi penyumbatan ni berlaku lama. Lama baru pergi hospital menyebabkan separuh tubuh badan saya ni dan mata saya ni menjadi tak boleh bergerak dan tak nampak. Begitu. Aduh.